Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke program podcast on TV. Hari ini kita sangat bertuah kerana bersama-sama saya pada hari ini ialah guru yang sangat berpengalaman dalam bidang kaunseling. Selamat datang cikgu. Selamat datang. Terima kasih kerana pelawur saya ke podcast ini. Sama-sama. Boleh cikgu memperkenalkan diri cikgu? Okey, baik. Saya Cikgu Dahyawati binti Masri. Panggil saya Cikgu Dahya sahaja. Dan saya sekarang ni sedang berinternship lah di Sekolah Menengah Sultan Berjalil. Selamat datang Cikgu Dahya. Ya, terima kasih. Okey, hari ini saya akan bertanya sedikit soalan untuk cikgu. Tadi selepas cikgu berkongsikan sedikit tentang teknik iaitu teknik sudip. Dalam pembelajaran saya sangat teruja untuk mempraktikannya dalam pembelajaran saya. Okey, pada pendapat cikgu, apakah potensi yang cikgu nampak dalam pelajar STPM untuk menggunakan konsep sudip ini dalam pembelajaran mereka? Okey, baik. Terima kasih atas soalan tersebut daripada Cik Nisa. Okey, baik. Berbalik pada sudip ni sebenarnya berpunca daripada gaya pembelajaran seorang individu seperti mana tadi telah diterangkan bahawa masing-masing murid calon STPM tadi telah mengetahui mereka tu lebih cenderung kepada gaya belajar visual, reading, auditori dan kinestetik. Jadi dalam bagaimana gaya pembelajaran tersebutlah, sudip itu adalah salah satu tools yang membantu mereka lebih kepada cara membuat nota ringkas, cara membuat penceritaan, cara membuat lagu dan juga cara membuat mnemonik berdasarkan apa yang dibaca. Tetapi tetap bertitik tolak pada pembacaan. Reading sebenarnya lebih mendominasi kepada semua item verb tadi. Kalau tidak berlandaskan kepada reading, tidak akan dapat kita nak menceritakan sesuatu fakta penting yang sangat kompleks dalam mata pelajaran tingkatan 6 kan, melibatkan pengajian perniagaan, bahasa Melayu dan juga geografi yang memang banyak konsep pembacaan fakta. Jadi tetap bertitik tolak kepada reading, dan dalam masa yang sama sudip ni adalah salah satu tools yang boleh membantu mungkin bagi seseorang individu tu yang lebih cenderung kepada visual ataupun auditori dengan menyanyian lagu dan juga penceritaan sebegini kan, seperti mana model sudip ni, dan mungkin dia boleh lagi mudah pada huruf pangkal, cantik seperti mana yang telah di-sharing dalam slide tadilah. Terima kasih di atas penerangan tersebut. Okey, soalan yang kedua. Tadi saya dengar banyak perkataan-perkataan formal yang telah cikgu ujarkan di dalam pemberitahuan cikgu tadi. Okey, boleh tak saya nak minta cikgu memberikan sedikit nasihat? Apakah amalan baik yang boleh diterapkan untuk menjadikan seseorang itu suka membaca? Okey, soalan yang menarik. Lagi-lagi untuk generasi Gen Z sekarang ni kan. Okey, baik. Berbalik pada asal sebenarnya tadi kita ada selitkan sudip kalau kita nak buat teknik macam mana pun, hebat macam mana sekalipun teknik, kalau kita tidak memulakan dengan reading ataupun writing, benda tu tidak akan boleh jadi seperti lagu, penceritaan dan juga mnemonik. Jadi berbalik kepada apakah amalan yang kita boleh aplikasikan bahasa formal itu bukanlah kata bahasa formal yang kita kena duduk tegak, tapi bahasa yang melambangkan ilmiah, mentradisi Melayuan bahasa Melayu kan. Antara contoh tadi kita ada sebut solusi, kita ada sebut bagaimana kita mengaplikasikan kita punya pembacaan relate pada kita punya nota ringkas. Cara bagaimana kita mulakanlah dengan bacaan yang santai-santai. Bacaan santai-santai, ambillah masa 2 minit, 3 minit yang tidak rasa memaningkan kepala pun. Tetapi bila calon STPM, kita tak boleh anggap itu pembacaan santai. Lebih kepada pembacaan ilmiah dengan menggunakan antaranya teknik Pomodoro tu lah. Pomodoro tu 25 minit baca, cuba struggle baca tanpa gangguan telefon dan sebagainya yang ada di atas meja. 25 minit fokus, tak ada Nescafe, tak ada biskut dan sebagainya. 25 minit tu rehat, minum air masak dan juga regangan. Kita buat energizer macam mana kita kongsikan tadi. Seterusnya itu adalah untuk latihan otak. Jadi bila latihan otak itu, kita akan cuba recall balik dalam tempoh masa berapa minit. Dengan catatan itulah, dengan record itulah kita boleh mula mencatat. Jadi memang reading itu bukan amalan baik tetapi amalan yang wajib lagi-lagi calon STPM supaya dapat menduduki peperiksaan yang kita nak kejar pointer pastinya. Dan jadi mulalah dengan yang santai-santai. Contohnya mungkin hujung minggu nanti kawan-kawan boleh kongsikan baca komik, majalah resepi masak-masak walaupun ringkas tapi boleh catat balik. Okey, dari segi membaca, mungkin tengok cikgu buat, saya bagi contoh, Khairul Amin buat buat apa yang sekarang tu yang glamour tu, yang tepuk-tepuk tu, apa tu? Yang tepuk-tepuk tu, puding caramel. Puding caramel. Kita tak tahu pun, tapi dengan cara dia buat, melalui cerita dia, cara teknik dia, kita dapat ikut
beli krim, beli dan sebagainya jadi kan. Jadi kita mulakanlah dengan membaca santai 5 minit dan bila kita baca kongsi dengan kawan. Mungkin itu boleh jadi amalan baik untuk memulakan suka membaca. Kadang-kadang kita ni tak sedar kita ni sebenarnya boleh membaca. Cuma ada sikap malas sedikit. Jadi mulakanlah. Lagi-lagi calon STPM saya sarankan mulakanlah dengan pembacaan supaya nota awak ni lebih cantik supaya mudah untuk dibaca. Okey, terima kasih cikgu. Kesimpulannya apa yang saya dapat daripada cikgu tadi, saya dapat tangkap satu. Untuk menerapkan teknik membaca, kita kena letak telefon dekat tepi. Gunakan teknik Pomodoro tadi, 25 minit untuk membaca dan 5 minit untuk berehat. Terima kasih cikgu. Sama-sama kembali. Pengkongsian yang sangat bermakna daripada cikgu dan semoga bermanfaat untuk kamu semua. Okey, sama-sama kembali. Saya harap apa yang dikongsikan dimanfaatkan bersama. Ingat, kita cakap, kita buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Itu saja. Bye. Bye.